Assalamualaikum dan salam Al-Hijrah. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan amaran yang sedang berkuat kuasa. Malaysia masih mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama untuk kawasan perkapalan di Phuket serta Selat Melaka Utara dan amaran ini berkuat kuasa sehingga tengah malam nanti. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan serta rekreasi laut. Seterusnya kita lihat kepada paparan imej satelit semasa. Dapat diperhatikan keadaan awan yang aktif kini sedang tertumpu di negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia. Termasuklah di sekitar kawasan Sandakan dan juga Tawau Sabah, termasuklah di kawasan pedalaman dan juga utara Sarawak. Hal ini dapat diperhatikan dengan lebih teliti berdasarkan paparan gema radar semasa. Hujan berserta ribut petir kini tertumpu di sekitar kawasan selatan semenanjung seperti di Melaka, di Johor, termasuklah di Pahang, Terengganu, Kelantan, termasuklah di sekitar kawasan pedalaman Kedah. Keadaan cuaca di bahagian utara semenanjung ini dijangka boleh berangsur reda menjelang awal malam nanti, manakala keadaan cuaca lembap dijangka akan lebih tertumpu di negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia sehingga ke lewat malam nanti. Menjelang awal pagi nanti, keadaan hujan dijangka boleh memasuki di sekitar kawasan pantai barat semenanjung seperti negeri-negeri di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan cuaca semasa di Sabah dan juga di Sarawak, hujan lebat juga kini sedang berlaku di sekitar bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Mukah, Sarike, Betong dan juga di bahagian Kapit. Keadaan cuaca lembap ini dijangka boleh berangsur reda menjelang malam nanti. Keadaan cuaca lembap juga diperhatikan sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah dan dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti juga. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan IPU di seluruh negara. Sekian, saya Anis Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.